Sebelum apa-apa kita pergi isi minyak dulu. Otak ni menyosong kereta. Tada. Lia tadi. Ingatkan Lia tadi. Borak nak tergah. Apa dah? Apa dah? Kosong. Tinggal yang tak fresh je. Itu je lah ujung-ujung. Macam makan beef bacon tu lah. Beef bacon. Tombazi. Bukan kenyang pun. Dah. Macam dah mati lampu je. Nak spicy dengan cheese satu. Maksudnya? Haa. Dah beli makanan bagai-bagai semua. Sekali air boleh tipu so kita cari saya beli air pula. Slurpee ni sedap tapi hari tu beli macam beku kalau tak. Ada orang tak ada orang. Dah cucuk. Tengok. Oh, sini ada sandwich. Oh, sandwich. Oh. Jadi macam-macam. Ini sedap ni. Mana kau tunjuk ni? Sini. Uish. Macam ni sini. Saya kenyang tu RM90. Besar tu sini. Ni sarang burung. Bagus ni. Dapatkan dulu. Mana yang pekerja dia? Kayak apa? Oh. Apa tu? Vanilla latte. Mana ni kata dia? White vanilla latte. Dia cantik je. Cantik botol dia. Comel. Tak tahu ni. Kat Korea apa? Kita masukkan balik ni. Ini ada macam-macam. Baru ke ni? Yang kena macam monyet. Apa? Ini dah ais mocha latte ni sedap. Sedap. Ais mocha. Dah. Tahu sampai je guys. Aku memang geram minatan ni. Aku memang ada masalah daripada dulu lagi. Rakam tak rakam. Tak rakam tadi? Tak rakam. Tak rakam tadi? Tak rakam. Sepanjang kat tadi tu? Daripada luar? Tak. Kat bahan tadi ada.
Sebab tadi tak expect kan tiba-tiba terjumpa. Aku tak main. Lalu foto kita bukan tingkap lambat. Tosok. Tingkap flip. Aduh. Punya apa tu? Apa lagi? Gigi set. Mari. Poci. Kaki kan ada. Ha? Kata. Apa? Ni tengok Aisyah kat Bukit Makan. So kita teracun. Tu lah bear. Sampai sama je bear juga. Oh ni lah yang bear tu. Tu. Ha. Oh ni yang bear. Ni bear. Tak nak lah bear ni. Tak minat bear ni. Dah lah. Siapa kat apa tu? Oh. Aku tu kadang kan. Ni lah, dia ada burger macam kat Thailand tu. Mantap cok. Cubalah sosis ni kecil-kecil. Seronoknya ya Allah. Bestnya macam nak pergi KL cok. Hello guys, so hari ni kita kat mana? Kita di minyak? Buku ke bulu? Frozen oil Wah, kelas frozen off. Frozen ni. Wow, toyin. Apa? Sama macam ni. Wang hajo betul. Hajo dia orang Oh, dia ikut kita pergi ke pergerakan ke? Okay, amazing. Nah. Pacak je kat mana-mana besi. Jangan tu nanti. Pacak macam mana dia auto kebuka? Ni. Oh, taklah, tak tahu. Tak ada kat mana-mana yang nampak kita-kita. Okey. Kita kot, okey kot situ. Sini. Sini. Sana tu ah. Sana. Sini nampak. Okey. Kalau gini-gini pap tertuai. Mahal you all. Nampak perut je besi. Lambat lagi kan macam ni. Bukan, yang lagi dua duduk kat bawah. Awak duduk kat Sewenggel kat sini. Aku nak gerak sama sana. Takut dia nampak batu. Tak boleh. Tak, angle dia sampai sini je. Okey. Anak apa? Dia nak kawan dengan orang. Oh, dia nak roti kot. Cuba bagi roti. Satu. Pakai casing lah. Tak casing cam. Tak. Tadi kan kat Lego yang apa tu? Yang jauh. Tadi yang kita orang kat Lego tu. Dia betul ni. Lego tu macam saja baru jumpa kalau kita orang di belakang apa kat Lego betul baru jumpa dengan orang. Ada apa? Dia cakap, mana dia orang? Teman, mana? Dah dapat kat mana? Kita risau, tak nampak. Yang ada kat semak. Mana? Dapat kat mana? Ada roti ke? Siul dah. Duduk lah ni. Ambil batu. Ada. Dia makan ni. Oh, Ada berbunyi suara dia. Tak bunyi dia cuma. Dia bulu dia masuk keluar balik. Kau. Kita balik tangan kita kan? Jadi tu macam kita kena takut.
Siapa? Tak pasal ni. Semua dia dia apa dia baik. Kita balik. Sebab kita tengok kereta dia macam pakai apa tidak ni. Sini apa? Apa kita ada batu semua. Kita dia kena ke batu tu. Kita tu tak masuk. Kita tu tak terus kita kata juga. Janganlah ni dah operasi 2 kali. Kalau dia langgar aku tak aku operasi lagi kali ketiga. Nafi, engkau lagi. Kali ni apa pula? Tak tahulah doktor. Saya tak boleh bangun. Dah lembik dah saya. Hari tu tak minum apa ni? Bukan. Ada kat tweet tu. Besti buka tu. Ha? Ni. Ha. Apa ni? Ada 3 pilihan tadi tu. Macam nak ambil minta nak yang mana? Kau random. Tak apa-apa. Hijau. Ni yang pickle tu Macam barang iko. Abun. Oh. Wow, comel. Sabar. Hantar peluru masing-masing ya, hantar peluru. Orang belanja. Saya diculik. Orang belanja. Kita tak tahu orang belanja dia sudah datang ambil air. Betul. Dia bagi location tadi kan? Kita pun tak tahu. Kita tahu dekat sini lah. Tapi ada orang kecam kan. Ni ada apps. Kita tunjuk pula guys. Tengah reading ke tu? Jangan lama-lama tengah lupa. Jangan hilang. 30% off. Wow. Special made. Tengok. Ui, Wow, cantiknya. Saya ada pun. Ada lah ni. Protein kau. Tak pada umur kau nak minum protein. Apa dia? Kopi ke apa? Saya punya tu kopi. Sebab ni Americano. Dia coklat, kopi, coklat mix Americano. Ada sorry sana. Mana lah? Sebab dia Ada bubble. ada punya tu. Oh. Nak minum ni foam atas ke? Tak, bawah ada bubble lah. Ada ke? Saya extra bubble, tak mix bubble. Tak ada pun mesti. Ada dalam tengah-tengah. Si bodoh kayak Wajak. Lebih baik dia yang belanja. boleh kalau duduk kesian. Saya cakap kesian ada seorang-seorang. Kat mana dia? Saya support je. Kalau yang paling ganggu dengan sini. Aku tadi tunggu abang tu balik lah. Ada nama lagi dia kat Singapura. Jam lagi kan? Ada. Jam gini su. Sepupu saya yang kat Lipa tu kan dia banyak mengundi kat peluang. Dia dah keluar dia nak keluar tempat kerja nak kerja on dia balik dah. Dia guys kat dia tak balik. Kat dia esok pagi je. Sebab jam teruk kan. Orang nak balik Dia kata kat dia rasa dia tak boleh tak Alamak aku dah cocok mesti. tak boleh terus kerja. Cocok lah tiga-tiga kan senang. Nampak hijau. Bukan ni macam batu Cina punya. Macam apa? Janganlah bagi laki-laki. Macam ayah duduk kat pasar malam. Bagi laki-laki yang lain tu sedap. Jangan boleh. Sampah tu tuan kali kan? Ha? Sampah? Datang. Saya duduk tegak, sakit badan, duduk sengit-sengit. Kau dah sebab aku yang dapat nanti. Kira aku nak tengok gampang. Jam saya. Ni orang belanja tau, saya tak beli. Apa tu orang belanja? Apa tak lagi kita nampak sangat minum yang orang belanja. Salah, nama sana sikit. Betul. Nampak sangat minum orang belanja.
Apalagi kita, datang-datang kita tak minum ni. Tak minum penumbuk. Roti Americano. Memang aku jadi kelawar dah ni. Tak tahu lah dia. Jangan kemana apa kau ni kita. Tak nak. Jadi apa kita? Pasal DJI awak, rekod awak tu lah. Itu je ke? Tak macam tak lari je. Yalah yang awak terpadam tu. Ayolah lepas tu dia nak kereta lepas tu nak cerita pun dia cakap tak boleh nak cerita kat dalam. Nampak? Itu yang pasal dia. Mana? Macam merah. Ni ayah awak 50. Nama baik tu. Ui, pahit tadi. Serius lah? Ke awak kena macam tu? Tadi mana? Dia kena mix dulu. Ada awak. Air regular. Saya tak tahu order lain. Sebab tak malas nak tahu yang ni tu. Dia tidak. Bawah dia apa? Kabel. Macam dekat Cabuyaki punya bubble tu. Tidak weh. I dulu ada makan kat keluar kan. Kan ada apa yang aiskrim. Apa? Oreo eh. Orang belanja terima je lah hidup tu. Kau yang pilih. Belanja Bukannya kita yang tunggu order kan? Sebenarnya patut habis kat situ ceritanya bukannya nanti-nanti. Aku tadi nak kita, kau tak kasih. Umur dah 30 kan dan nak lepak memang tak nafsu kat situ dia. Dia tak boleh berhenti kan. Nanti aku buka balik dalam dia malu. Atas kan? Saya tengok ni lah. Dah lama saya tak dapat feeling gatal. Tak, aku bila aku sendiri gatal kalau kau boleh. Tiba-tiba ni dia macam pergi gatal je. Mana boleh ke mana boleh kalah. Aku berangkat kat situ kan. Dia sini duduk. Tengok dah dapat Mekah dah tu. Tak ingat-ingat Tuhan. Dah lebih dah ni, dah lebih dah ni. Ada lebih ni. Buku jom makan sini dah naik. Bukan lah, sosok ikan kok. Makanan kucing lah. Bukan. Takkah dia bagi makanan kucing? Mak tahu dia jual. Ada saya punya favourite tu. Oh. Mana? Baik. Kita pula cepat kaya.
Tak ada bila tu ada kata ada kan tuan tu tadi. Itu dia dengan dia. Aku dah berjaga dah apa yang kau nak buat tu. Kedamaian mak. Sudah lembut dah. Lebih lembut suhu daripada air. Mata-mata. Oh. Allah. Kau makan. Kenapa muka aku lebih? Situ. Saya sikit-sikit okey. Kita nak sikit-sikit. Saya akan diri. Allah. Kunci pasti. Harus lah. Senang. Molor nak dulu. Tak pernah model je. Kami tumbing. Sakit tangan ni. Cuba cakap kerusuhan biar kan.
Di sini tak ada kedai yang maksudnya tak ada kedai kafe yang buka sampai pagi. Kalau kat Terengganu banyak tu sampai pagi. Macam mana? Tadi apa tu yang jual kopi leko tu mesti? Tak. Ada balik kampung Terengganu. Oh. Family day. So Okay. dah bangun dia besok. Oh, kira siapa nak kirim dia lah. Macam mana pun tetap nak kena patah balik dengan bandar peluk. Aku dah balik kita ni. Laki dia bagi aku RM1,000 kan. Oh, Dah balik dah, kalau saya saya balik. Kalau saya pun balik. Sebab laki dia baru dapat duit sawi. Ada bapaknya. So masing-masing dapat bagi masing-masing lah. Bukan dengan bergaya lagi kan. Kita apa? Tunggu. Siapa nak belah tu tak. Ayah buat love lah. Ha? Buat love. Dengan kembang tu. Ada kembang. Tak ada tu lebih love dekat channel. Kalau dia makan ramen tu tu. Ha? Nah, yang saya makan awak kat sini tu kan. Berdua dah kita berdua tu kan. Aku cakap mampus kan. Saya sedang mengambil kan. Peluk-peluk. Tengok langit dia. Rupanya si Pika tu dia kan makan pedas kan. Dia kan TikTok. Dia cakap kalau dia makan ghost pepper tu dia tak letak semua yang pedas tu. Chili oil tu dia letak sikit je. Untuk hilangkan craving dia nak makan pedas je lah. Kita pula letak semua. Aku tengok kalau dia buat konten makan-makan. Kasi berselera je kan. Tapi kalau makan pai sushi, oh tak. Kamu tak makan sushi kan. Itulah semua